Video ini hanyalah lakonan semata-mata tau. Semoga dapat menjadikan pengajaran. Selamat menonton! Situasi pertama, memperlihatkan seorang pensyarah didatangi oleh seorang pelajarnya untuk memberikan oleh-oleh ataupun hadiah sebagai satu tanda rundingan berkenaan dengan markah assignment miliknya. Okey kelas, kelas kita sampai di sini saja. Nanti kita jumpa minggu depan, okey? Terima kasih, Miss. Sama-sama. Terima kasih, Miss. Ya. Assalamualaikum Miss. Salam, ya. Kenapa tu? Hari tu kan saya ada pergi bercuti. Ya. Saya bawakan oleh-oleh untuk Miss. Ya Allah, susah-susah je awak ni. Terima kasih. Sama-sama Miss. Harap Miss sukalah oleh-oleh ni. Ya, saya suka. saya- Terima kasih. Dari mana ni? Dari Sarawak. Wah. Saya belikan kipas ni. Miss kan suka kipas ni. Oh, terima kasih. Ingat dekat Miss. Mestilah ingat. Miss. Ya. Kenapa tu? Kan saya buat assignment yang Miss bagi tu, saya buat rushing. So, saya nak minta lah Miss macam kira-kira lah markah saya tu bagi okey sikit ke. Jangan risau. Boleh Betul je. lah Miss Boleh. Okey. Terima kasih Miss. Okay, sama-sama. Miss. Aisyah. Okey Miss, pasal tadi? Okey je. Aisyah jangan risau. Nanti Miss tolong adjust Aisyah punya. Terima kasih ya. Miss. Tapi nanti buat. Ya, apa saya buat. sikit-sikit itu. Saya buat sikit-sikit Okay. Terima kasih Miss. Sama-sama. Ini adalah contoh salah satu bahan yang menjadi oleh-oleh yang dimaksudkan tadi. Tindakan yang dipertontonkan tadi sangatlah tidak wajar dan tidak berintegriti. Kerana nilai pendidikan tidak boleh diganti dengan wang ataupun hadiah. Sekarang beralih pula kepada situasi kedua. Gejala rasuah dan salah laku integriti ini juga berlaku dalam kalangan pelajar dengan pelajar. Oh tidak, mari kita saksikan. Syirah, Ya, apa salah? esok aku nak minta tolong kau sikit boleh tak? Nak minta tolong apa tu? Aku ingat nak minta tolong kau tanda tangan kehadiran aku. Apa? Kau ada emergency ke? Tak adalah emergency sangat. Cumanya esok aku dah janji dengan boyfriend aku nak keluar. Jadi kenapa? Tolonglah tanda tangan. Oh. Alah, nanti aku belanjalah kau makan ke. Rasa makan tak cukup kot. Duit sikit lah. Boleh juga. Boleh. Cun. Okey, mantap. Terima kasih. Salam. Aisyah, Kenapa tu? nak minta tolong something ni. Apa? Tolong backup aku nanti boleh? Backup untuk? Sebab Syazah ada minta tolong signkan kehadiran dia. Dia nak pergi jumpa boyfriend dia. Tak apa ke? Rasa tak apa kot. Dapat apa nanti kau tolong dia? Dia kata dia nak belanja makan. Nanti aku ajaklah kau sekali. Okey juga tu. Okey, jom. Jom. Berdasarkan situasi tadi, gejala rasuah juga turut berlaku di dalam kalangan pelajar dengan pelajar. Jangan terima ataupun memberi rasuah. Tak elok tau. Dapat sesuatu tak daripada video ni? Kalau dapat, sila komen.